Kau pernah terfikir tak nak ada apps atau website sendiri untuk bisnes? Contohlah macam sistem untuk tempahan automatik, borang jualan yang canggih atau platform keahlian sendiri. Tapi isu dia, masalah dia, kita semua semua pandai coding. Nak upah developer, sebut harga pula ribu-ribu ringgit. Nak belajar sendiri JavaScript, Python, aduh, tu semua modal masa, tenaga, mungkin modal mental sekali. Tengok kod 2 baris pun dah pening, dah barai kepala kan. Sebab itu dalam video kali ni, Danny nak kongsikan satu rahsia macam mana kau boleh bina dan lancarkan web app sendiri dalam masa beberapa jam je. Walaupun kau sifar asas IT, buta IT. Serius, tak tipu. Jom kita tengok video ni sampai habis. Dulu kalau ada idea nak buat perisian atau tools digital kan, memang kita kena hadap komputer berbulan-bulan tulis kod berbaris demi baris. Kalau ada silap satu koma je, habis satu sistem jadi error. Stress kan. Tapi kau tahu tak, sekarang dunia dah berubah. Masuk tahun 2027 nanti, ada satu trend baru yang tengah meletup gila dekat luar sana. Orang panggil vibe coding. Apa benda tu? Maksudnya kita dah tak payah pening pasal fikir syntax coding tu. Kita cuma guna kuasa AI, kecerdasan buatan dalam bahasa Melayu, untuk memudahkan kerja kita. Kita bagi arahan dalam bahasa biasa, kita macam sembang kawan pun, AI tu akan dapat tolong tulis dan siapkan perisian untuk kita. Senang cerita, kerja seminggu sekarang boleh siap dalam satu malam saja. Kalau kau tahu nak langkah demi langkah macam mana nak buat benda ni, Danny sangat-sangat recommend kau baca satu ebook baru ni. Tajuk dia Mudahnya Vibe Coding Hasil Tulisan Wan Huzaifah. Buku ni memang ditulis khas untuk orang biasa-biasa macam kita, macam kau lah. Dan dia tak pakai bahasa teknikal yang tinggi-tinggi sampai bombastik pula otak korang. Dalam ni kau akan belajar macam mana nak guna AI untuk jana kod dengan pantas, langkah demi langkah nak bina web app pertama korang daripada zero. Dan paling penting kau kena tahu macam mana nak lancarkan, nak deploy apps tu ke internet supaya orang lain pun boleh guna, boleh consume, boleh utilize. Semua ni diajar secara praktikal, moden dan sangat mesra pemula, mesra for beginners. Bina apps tanpa perlu pandai coding, orang kata. Bayangkan kau boleh jimat beribu ringgit daripada bayar agensi software. Tu kalau nak buat nantilah bila korang ada modal. Malah kau boleh juga jana pendapatan baru pula dengan membuat apps untuk bisnes orang lain. Sebab itu kau kena rebut peluang ini sekarang. Ramai orang luar sana dah mula lancarkan produk digital mereka sendiri. Guna teknik ini, jangan sampai kita tertinggal belakang. Lambat selamat tinggal. Harga ebook ni cuma RM60 je. Kau kena ambil tahu pasal ni. Pelaburan kecil ini boleh jimatkan masa kau berbulan-bulan dan buka peluang bisnes yang sangat luas nanti-nanti. So, kau dah tak sabar ke nak realisasi idea apps kau tu? Jangan tunggu lagi. Klik pautan yang aku letak dekat description below. Below video ini ataupun di ruangan komen aku letak nantilah. Dapatkan naskah korang hari ni juga, dan jom kita bina web app pertama awak malam ini juga. Kalau kau rasa video ni informatif, bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe kepada channel Moneyhood ni. Jumpa lagi video akan datang. Ini borak duit di Moneyhood. Selamat mencuba, selamat menjadi vibe coder.